Di bumi Pahang, kisah bermula. Bangkit seorang wira perkasa, namanya harum di persada bangsa. Mat kilau pahlawan tiada dua. Muhammad Kilau bin Rasul, pahlawan Melayu kelahiran Jerantut Pahang yang menentang penjajah Inggris untuk membebaskan tanah Melayu. Semangat perjuangan Tok Gajah dahulu telah diwarisi oleh anaknya, iaitu Mat Kilau. Perjuangan beliau dan sahabat-sahabat telah membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan hak dan maruah bangsa daripada penjajah British. Jadi, apa yang direbutkan? Jerantut Pahang merupakan sebuah daerah yang kaya dengan hasil bumi biji timah dan emas. Kedatangan penjajah British tak lain tak bukan adalah untuk membolot ke semua hasil tersebut dan meluaskan kawasan jajahan mereka di Pahang. Disebabkan itu, tanah-tanah milik penduduk tempatan dirampas dan menimbulkan penentangan hebat terhadap penjajah Inggris. Jadi, apa yang berlaku? Pada suatu malam yang hening, di sebuah pondok kecil di tengah desa, berkumpullah Mat Kilau, Tok Gajah dan para hulu balang. Mereka beradu fikiran, mencari akal menangkis kerakusan penjajah. Saudaraku sekalian, keadaan sudah semakin genting. Orang putih itu rakus tidak berkesudahan. Tanah nenek moyang kita, mereka mahu kebas semuanya. Kalau kita terus berdiam, di mana nanti tempat anak cucu kita bernaung? Benar kata Tok Gajah. Tanah ini warisan datuk nenek kita. Jika kita biarkan mereka bermaharajalela, nescaya esok lusa kita bakal merempat di tanah sendiri. Tetapi Mat Kilau, senjata mereka senapang dan meriam, sedangkan kita hanya bersenjatakan parang dan keris. Bagaimana mungkin kita menang? Jangan gentar wahai sahabat. Hutan rimba ini bukan asing bagi kita. Mereka mungkin punya senjata canggih, tapi kita punya akal dan keberanian. Kalau takut di lambung ombak, usah berumah di tepi pantai. Kalau begitu, aku setuju. Pantang aku mundur sebelum berjuang. Aku sedia mengorbankan nyawa demi tanah air tercinta. Syabas, ingatlah, sebelum ajal datang menjemput, biar kita menoreh sejarah dengan darah perjuangan. Di kamp penjajah, kelihatan resah wajah-wajah mereka. Bangkitnya Mat Kilau telah mencabar kesombongan penjajah. Mat Kilau this, Mat Kilau that. Aku dah puas dengan nama itu. Tuan, kenapa tuan? Mat Kilau kini duri dalam daging. Jika tidak kita tangkap dengan segera, hilanglah kuasa kita di wilayah ini. Jadi, apa rancangan tuan? Kita cangkap Mat Kilau dan semua pemimpinnya. Ibarat pokok, jika akan dicantas, rebahlah ia ke bumi.
Bila pemimpin rebah, rakyat pasti lemah. I am so smart. Yes, sir. You are so smart. Ada kabar penjajah mahu menangkap Tok dan Mat Kilau. Mereka mahu memadamkan api perjuangan kita. Kalau begitu, jangan bertangguh. Segera sampai kepada Mat Kilau. Jangan sampai nasi menjadi bubur. Baiklah Tok. Saya akan segera mencari Mat Kilau. Panasnya hari ini. Mak Kilau. Saya baru teringat. Kita sekarang dalam keadaan bahaya. Orang putih itu mahu menghapuskan kita dari sini. Kamu ada dengar? Ya, aku dengar. Mereka mula mengatur jarak. Tapi, pantang tanah Melayu tunduk sebelum rebah. Kita perlu lebih waspada. Betul. Di bumi Pahang, tanah pusaka, pejuang berkumpul menggalas senjata demi bangsa dan warisan kita. Biar mati berkalang tanah adanya. Para pejuang bersiap siaga, berat hati meninggalkan keluarga. Namun berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Perjuangan ini bukan sebarang perjuangan. Kita bertolak dengan dua niat. Pulang membawa kemenangan atau syahid di medan. Benar tu. Hidup biar berjasa. Mati biar dikenang. Jangan khawatir. Tanah ini akan kita pertahankan sampai titisan darah terakhir. Aku sanggup berkorban, walau nyawa menjadi galang gantinya. Jikalau begitu, kita perlukan perancangan dan persediaan yang lebih rapi. Ya Allah, jika gugur kami di medan perang, gugurlah kami sebagai pejuang, bukan sebagai pengecut. Jika pulang kami, pulangkanlah kami dengan kemenangan, bukan dengan keinaan. Di celah rimba, penjajah cuba menabur umpan. Namun emas 10, suasa sekati, belum tentu dapat menggoyah hati yang teguh. Mana Mak Kilau ini? Sudah lama aku tunggu. Siapa pula ni? Wahai pahlawan, dan kau bantu kami. Ganjarannya lumayan. Emas, pangkat, wanita, apa saja yang kau mahu. Jangan menabur racun dengan lidah bercabang. Biar putih tulang, jangan putih mata. Pergi dari sini sebelum keris ini singgah di batang lehermu. Kelak, kau pasti menyesal. Lama betul Mak Kilau ini. Mak Kilau. Tadi mereka cuba membeliku dengan duit. Jabas. Jangan sampai kita jadi seperti ayam daging. Gemuk kerana dibelah. Akhirnya disembelih juga. Kita kekal berdiri. Tidak tunduk pada harta dunia. Benar Mak Kilau. Sekarang mari kita kembali ke markas. Inilah saat yang ditunggu. Alang-alang mandi biar basah. Alang-alang berjuang biar menang.
Habislah engkau Tok Gajah. Jangan! Seiti kau bergerak. Jangan bermimpi dapat berjumpa ketua kau lagi. Aku orang Melayu yang membela bangsa aku. Siapa kamu? Islam agama aku. Melayu bangsa aku. Takkan aku duduk berdiam apa yang kau buat pada bangsa aku. Keris yang mengilau. Aku dipanggil Mat Kilau. Masa kau dah sampai, syaitan. Kilau, orang putih itu sudah berundur. Biarkan dia. Kita hidangkan mereka dengan salam perkenalan. Dan lihat apa yang dirancangkan selepas ini. Baiklah, Mak Kilau. Perjuangan ini bukan dikenang semata, tetapi untuk menjadi azimat anak bangsa. Bangsa yang lupa asal-usulnya, ibarat pohon tidak berakar, rebah menunggu masa. Wahai anak bangsaku, ingatlah, tanah ini bukan untuk digadai. Ia amanah yang harus dijunjung. Semoga semangat ini tetap subur dalam setiap jiwa Melayu. Jadikanlah perjuangan ini sebagai pedoman. Biar mati anak, jangan mati adat. Biarlah darah kita menjadi baja kepada tanah pusaka ini. Demikianlah kisah pahlawan kita, Mat Kilau dan Hulu Balangnya. Ambillah iktibar, janganlah kita menjadi seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Bersatu teguh, bercerai ditaruh. Sekian, terima kasih.